Semalam Anwar Ibrahim, PMX kesayangan korang lah, dia sampai di Indonesia, katanya atas lawatan rasmi ke Indonesia. Jadi sebelum tu saya dapat info ada pemimpin UMNO pun ikut sekali dalam flight yang sama. Bukan flight asing flight yang sama. Bermakna ada pesawat tu daripada KL ni sama. Dalam tu Anwar ada, Perdana Menteri, Thomas Hassan, Timbalan Presiden UMNO, Zamri Kadir, Setiausaha Agung UMNO, Joe Ghani, Naib Presiden UMNO, turut ada siapa lagi seorang gambar sikit, Tengku Zafrul, UMNO, Fahmi yang penjilat pun ada juga, tapi kita cerita UMNO sebab ni menarik ni guys, jadi dia orang satu flight, tapi macam biasalah, Kak Wan tak ikut, Wan Azizah tak ikut sekali. Kenapa Wan Azizah tak ikut, tak tahulah. Tapi kalau saya tengok dulu sampai orang kutuk-kutuk Datuk Najib ni pun, Rosmah mesti mengiringi Datuk Najib. Betul tak? Korang benci dulu tu, Rosmah mesti ada ikut Datuk Najib. Najib pergi mana, dia mesti ada. Sebab isteri pada Perdana Menteri. Apatah lagi Tun Mahathir, Tun Siti Asmah mesti ada sekali. Betul tak? Mesti ada. Tak Simudi Yassin, Pak Mahir, mesti ada. Tapi Anwar Ibrahim tak. Dia tinggal kawan. Kenapa? Kena tanya kawan lah. Kita tak tahu. Ni lelaki bini takkan kita tahu kan. Cerita dalam kain kita tak tahu. Tapi pelik. Baik, apa yang menarik semalam ni, saya dapat info ni, kenapa mereka pergi satu flight dengan Anwar Ibrahim ni? Ya, adalah cerita pasal ambalat. Tapi cerita ni kenapa dia ikut sekali? Okey. Sebelum ni kita pernah dengar cerita tentang Zaid Hamidi yang dalam ketakutan. Kalau kau jadi Zaid Hamidi pun kau takut. Kenapa kau takut? Kalau kau Zaid Hamidi sekarang ni, apa yang kau takut? Come on guys, saya nak tengok respon ni. Kita fikir, kita letak diri kita Zaid Hamidi. Kau letak diri kau ni Zaid Ponorogo, apa yang kau takut? Kau tak nak masuk penjara. Kes kau DNAA, boleh dakwa balik, boleh tuduh balik. Kalau kau Zaid, kau tak nak masuk penjara. Jadi Zaid Hamidi ni dia tak nak masuk penjara. Dan perkara ni pernah kita bincang sebelum ini. Kalau Zaid Hamidi jadi TYT, dia dapat imuniti lah. Dia dapat imuniti kalau dia jadi TYT. Jadi sebelum ni pun kita dah dengar cerita Zaid Hamidi kononnya akan dilantik sebagai TYT Negeri Melaka. Malah bukan itu saja, sehingga kan Rauf beruang, Rauf Ketua Menteri, sampai buat satu pengumuman yang mengejutkan. Melaka bakal bangunkan perkampungan pelancongan Jawa pertama di Malaysia. Maknanya dekat Melaka ni nak tunjuk memang ada perkampungan orang Jawa. Zaid Hamidi kan Jawa. Jadi kalau like TYT, kau pasal tak, kat Melaka pun ada orang Jawa. Jadi diorang dah buat kerja siap-siap, ada kampung pun untuk pelancongan Jawa ni di negeri Melaka. So itulah cerita dia lah kan. Sebab tu lah itu hari pun TVET buat dekat Melaka. Banyaklah dekat Melaka ni. Sama ada Zaid jadi TYT ke tak, saya pun tak tahulah. Itu bukan tugas saya. Tapi kalau betul, saya ucapkan tahniah awal-awal lah kepada orang negeri Melaka. Tahniah lah kalau Zaid jadi TYT negeri Melaka. Tapi kita tak tahu cerita ni betul tak betul. Cuma semalam ni, bila pergerakan tu mereka bersama dengan Anwar Ibrahim, ada dengar bahawa kemungkinan perkara tu akan berlaku. Yang mana ada perbincangan dibuat kerana untuk meletakkan di mana kedudukan UMNO lepas ini. Sebab kalau Zaid TYT negeri Melaka, kalau dia jadi TYT, dia kena lepaskan ahli parlimen dan dia kena lepaskan jawatan Presiden UMNO. Jadi kalau dia lepaskan jawatan Presiden UMNO, Tomat sebagai timbalan Presiden akan memangku tugas Presiden UMNO. Tomat akan memangku. Joe Ghani pula, dia akan memangku pula tugas timbalan Presiden UMNO. Dia mangku dulu. Macam Najib, lepas Najib letak jawatan 2018, kan Zaid Hamidi jadi timbalan Presiden, pemangku Presiden. Isyamuddin waktu tu jadi timbalan Presiden, bermangku lah. Itu perbincangan lah yang saya dengar lah kan. Begitu juga dengan Parlimen, Presiden UMNO, Tok Mat mangku lah.
Begitu juga parlimen. Kalau parlimen Bagan Datuk dikosongkan, jadi maknanya tak ada pilihan raya lah. Sebab kita nak PRU. Kita akan berhadapan dengan PRU ke-16. Siapa yang akan bertanding? Tentulah anak dia. Kalau Anwar boleh letak anak dia, apa pula Zahid tak boleh letak anak dia? Betul tak? Zahid akan letak anak dia lah bertanding di Bagan Datuk. Tahniahlah kepada orang Bagan Datuk sebab dapat ahli parlimen wanita lah lepas ni. Anak Zahid. Boleh? Suka hati dia orang lah. Ini kerajaan kami kan orang cakap. Jadi sebab tu kalau kita tengok anak Zahid Hamidi ni kerap keluar. Kau mana nak? Kau perasan ke tak? Anak Zahid ni, Nurul ni kerap keluar. Kejap keluar ni podcast, kejap keluar suat khabar. Perasan tak? Sebab dah prepare dah untuk bertanding di Bagan Datuk. Ini saya punya pendapat lah. Saya punya pendapat. Begitu juga dengan UMNO. Okey. Jadi UMNO ni pula dengar kata memang tengah kecoh sekarang ni nak bawa balik Isyamuddin. Nak bawa Isyamuddin masuk balik dalam UMNO. Isyamuddin digantung. Dia digantung UMNO 6 tahun. Jadi nak bawa Isyam. Tapi kalau bawa Isyam saja tak boleh. Dia kena bawa KJ sekali. Because strategi dia ni, Isyam dengan KJ kena masuk sekali. Kalau Isyam masuk, Isyam kena balon seorang. Tapi kalau Isyam dengan KJ masuk, dia orang kena balon 2 orang ni. Jadi balon ni takkan lama lah. So ada 2 watak ni. Dan dua-dua ni ada pengaruh lagi dalam UMNO. Jadi ini mungkin antara deal yang dibuat untuk bawa Isyam, KJ masuk. Zahid akan pergi TYT. Anak Zahid akan ambil parlimen dia. Tomat akan jadi pemangku presiden. Jurani akan jadi pemangku timbalan presiden. Ini game dia untuk pilihan raya ke-16. Dengar ni. Dengar baik-baik ni. Kepada mereka-mereka dalam Perikatan Nasional. Khususnya Bersatu. Dia PAS dengan Bersatu. Tapi Bersatulah. Sebab saya tengok korang ni beria sangat. Tak habis-habis parti. Kau kena faham. UMNO ni, dia ada satu cakap sentimental value dengan orang-orang Melayu. Memang sekarang dia teruk. Orang tak sokong UMNO ni. Tinggal 26 kursi. Tapi kita ingat balik. Soft spot orang Melayu ni pada UMNO ni tinggi tau. Dia tak suka Zahid Hamidi. Kalau Zahid Hamidi letak jawatan, Tok Mat jadi pemangku, dia terus mengubah persepsi masyarakat ni. Orang dah tak nampak dah pasal UMNO dengan DAP ni pengkhianat Melayu. Dia nampak, UMNO dah okey lah. Lepas tu bawa pula Isyamuddin dengan KJ. Kosmetik dia ni, mereka kosmetik dia boleh menipu orang Melayu. Kita yang dah tahu ni nampak. Tapi berapa ramai rakyat di luar, dia tak tahu pun. Dia nampak, UMNO dah tak ada Zahid lah. Sebab ini yang berlaku pada pilihan raya Negeri Melaka dulu. Ingat, pilihan raya Negeri Melaka. Zahid berehat. Tok Mat sebagai pemangku. Berapa kursi je Perikatan Nasional menang di Negeri Melaka. Masa tu Bersatu dengan PAS lah. Lupa ke tu? Letaklah muka Tasim Muhyiddin Yassin. Abah, bungkus.